Hai guys. Okay, hari ni aku nak buat review untuk pertama kalinya, untuk review movie Hi-Fi dari Korea. Okay, salah satu sebab aku tengok movie ni sebab aku nak tengok lakonan Park Ji-yoon daripada GOT7. Okay, cerita Hi-Fi ni dia mengisahkan tentang 5 orang yang buat pembedahan transplant, yang menerima organ, tapi daripada hasil pembedahan tu diorang dapat superpower kan. Ada yang dapat paru-paru, jantung, hati, mata, dan satu lagi tu aku seriously memang terus tak ingat, tapi ada 5 orang. 5 orang ni jadi kisah dia tunjuk yang perempuan tu dulu yang dia dapat kuasa super strength dan speed, dan ketika dia dapat tahu tu lah, dan ada seorang lelaki yang akan jumpa dia dan bagi tahu yang diorang ni ada super power daripada hasil pembedahan transplant tu. Jadi bila diorang dua dah jumpa, so misi diorang nak carilah 5 orang yang lain lagi, 5 orang lain lagi yang ada superpower macam diorang. Tapi diorang punya power tu berlainan lah, mengikut organ yang diorang terima lah kan. Jadi storyline dia, bila diorang dah jumpa 5 orang, so ada satu organisasi ni yang bila tahu yang diorang ni ada kuasa hasil daripada pembedahan tu, jadi diorang colek 4 ahli yang superhero tu. Satu orang saja diorang tak sempat colek, iaitu perempuan tu yang ada kuasa super strength dengan speed. Bila diorang colek, so ketua ajaran sesat ni dia ambil kuasa, dua kuasa dia ambil untuk jadikan dia muda. Sebab orang tua tu, iaitu ketua ajaran sesat tu, dia kuasa dia boleh serap dia macam boleh serap kemudaan daripada orang lain supaya dia boleh nampak muda. Jadi orang yang dia serap tu akan jadi tua lah. Dia punya superpower tu, secara tak langsung bila dia dah serap kuasa yang lain, yang 2 orang yang dia dapat tu, secara tak langsung dia pun jadi muda. Di situlah baru muncul Park Ji-yoon, iaitu dia versi muda daripada ketua ajaran sesat tu. Aku tak expect dia muncul selepas tu, sebab aku ingat Park Ji-yoon antara 5 orang ahli yang dapat superpower hasil daripada pembedahan transplant tu. Aku tak expect, sebab aku 1 jam pertama tu aku tertunggu-tunggu tau. Aku tertunggu-tunggu sangat. Selepas sejam baru dia keluar, aku macam, oh, dia lah versi muda. Yang untuk yang tua tu, lepas dah dapat power dan dia dah serap semua usia muda orang lain. So itulah dia, Park Ji-yoon tu. Dia ketua ajaran sesat tu. So tujuan dia untuk dia colek yang 5 tu, dia nak yakinkan pengikut dia yang dia adalah Tuhan dan dia mampu menyembuhkan. Sebab dalam 5 tu ada salah seorang tu yang terima paru-paru, kalau tak silap aku, dia ada kuasa menyembuh. Cuma bila dia menyembuh, dia kena minum air cepat-cepat. Kalau tak, dia memang rasa sakit lah daripada kesakitan orang tu, sebab dia support dia menyembuh kan. Jadi dia perlukan 5 tu untuk meyakinkan pengikut dia untuk dia adalah Tuhan, supaya dia lebih tunjuk bukti, oh, aku adalah Tuhan dan aku mampu menyembuhkan. Sebab tu dia tukar versi muda sebagai Park Ji-yoon dalam tu, dan dia boleh tunjuk lah bahawa dia dah jadi muda waktu dalam Dewan tu, kalau korang dah tengok kan. Jadi storyline dia bagi aku agak menarik, bagi aku, dan aku pun tak expect cerita dia macam tu. Sebab
kalau korang suka tengok Kung Fu Hustle, ini adalah untuk korang sebab dia macam version moden. Dia version moden. Kalau Kung Fu Hustle, kalau kita tengok tu, dia macam yelah zaman yang lama kan. Jadi ini yang version yang moden. Dia ada kelakar dia, sedih dia, cukup lincah. Cuma memandangkan aku tengok tu sebab nak tengok lakonan Park Ji Yoon, so aku tak expect dia hanya tak sampai 1 jam. Penampilan di dalam ni tak sampai 1 jam. Sebab di akhir cerita, dia orang tua tu dia dah balik kepada asal balik, iaitu jadi orang tua balik. Park Ji Yoon dah tak ada. Sebab yang 5 ahli ni dia dah ambil balik kuasa daripada orang tua tu. Jadi bagi aku penampilan dia memang tak lama, kurang daripada sejam. Tapi storyline dia bagi aku straightforward dan simple. Dia tak perlu dia tak adventure. Dia sekadar straightforward. Jumpa perempuan tu, jumpa lelaki tu yang boleh tiup angin kuat, and then terus cerita yang dia orang kena colek, terus dia orang ada fight sikit, di ending lawan dengan Park Ji Yoon tu, okey dah settle. Memandangkan dia bentuk movie, so tak perlu explain panjang-panjang lah, straightforward. Lagi satu dia bukan cerita adventure. Kalau buat siri mungkin boleh kembangkan lah setiap watak dan setiap super power yang dia orang ada tu. And then scene pembedahan pun tak ada. Maksudnya start cerita 5-5 sudah ada super power. Jadi bagi aku, sebab nak memandangkan point aku nak tengok Park Ji Yoon saja, jadi aku agak kecewa lah. Penampilan dia tak sampai 1 jam. So kalau korang tengok dalam promotional poster, diorang highlight Park Ji Yoon punya karakter. Cuma dia bukan dalam kalangan 5-5 tu. Aku expect dia dalam kalangan 5. Aku tak bilang lah berapa ahli masa tengok poster tu. Cuma aku tak expect dia bukan dalam 5 orang tu. So bila aku tengok penampilan dia tak sampai 1 jam, so aku anggap penampilan dia dalam tu hanya sebagai cameo saja. Dia bukan watak utama. Orang highlight kalau tengok macam distributor dengan cinema, dia orang promote Park Ji Yoon sebab yalah dia daripada ahli kumpulan GOT7. Orang lain sekadar pelakon biasa saja. Dia orang ada banyak lagi drama yang lain, so dia orang tak highlight itu. Dia orang highlight Park Ji Yoon. So bila aku tengok tu, itulah tak expect dia muncul 1 jam selepas movie bermula. Tapi overall okey lah. Aku tengok orang kata storyline tu walaupun ringkas, tak terlalu complicated, tak terlalu ni, just nice. Ada kelakar kan, aksi komedi, ada sedih, ada nampak diorang build chemistry antara 5 orang yang dapat super power tu. Kan. So kalau korang nak tengok penampilan Park Ji Yoon dalam movie ni, aku recommend sangat lah kan untuk korang nak tengok. Tapi tak boleh nak expect dia ada sentiasa. Dia bagi aku dia hanya sekadar cameo saja. Dia bukan watak utama. Kan. So korang yang dah tengok, so apa komen korang tentang cerita Hi-Fi ni? Tak kira lah korang peminat Park Ji Yoon ke ataupun yang suka tengok K-movie ke, apa komen korang? So okay lah, itu saja. So nanti korang tunggu untuk aku the next review. Okay, bye.